Dan sebenarnya kalau kita buat kajian di seluruh dunia ya, the whole world, di mana federal government dengan state government tidak boleh berlaku pertembungan. Kita lihat contoh bagaimana Aceh nak merdeka daripada Indonesia. Apa berlaku? Federal government gempur Aceh, hampir-hampir musnah. Dan lepas tu mereka bagi Aceh sebagai satu negeri sebagai otonomi, tetapi otonominya terbatas. Di Sabah pun begitu, di mana apabila dekat pilihan terdapatlah laungan Sabah, lepas itu Sabah keluar dari Malaysia, macam-macam. Tetapi sebetulnya perkara-perkara ini cuma retorik dan persepsi semata-mata. Ianya tidak akan lagi membawa, dindangan ini tidak akan lagi membawa rakyat Sabah untuk terpengaruh untuk tidak mengundi parti-parti lain. Sebab POMI yang menggerakkan parti ini pemimpin, bukan parti itu sendiri bergerak. Dia kata local party lawan parti Malaya. Saya selalu cakap di Sepangar semalam,